Assalamualaikum. Salam, Tok Mat. Hai bos, sejak mana nak buka kamera saya? Awak ni, aduh, mana musim tidur awal. Awak ni tolong jangan memalukan ahli persatuan lelaki-lelaki sejati tau. Okey, Tok Mat. Macam ni Tok Mat. Ya, Aku ni dah nak tidur. okey bos. Tapi sebabkan dia orang ni sibuk nak tanya pasal forex lah, trade lah, apa semua. Okey, Tok Mat, awak cerita simple je. Bagi tahu dia orang macam mana puak-puak ni kencing duit dia orang yang forex tu semua. Cerita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sorry, lagi sekali soalan. Macam mana bro? Sorry. Okey gini, dia orang ni duk tanya forex tu okey ke tak, boleh ke tak. Okey. Awak cerita kat dia orang macam mana budak-budak ke siapa-siapa geng-geng yang duk offer forex tu, macam mana dia kencing duit dia orang ni, duit ni lah. Orang-orang yang konon-konon nak main forex ni. Okey, lagi sekali. Assalamualaikum. Saya Tok Mat. Saya punya TikTok Tok Mat Ex Broker Polek. Saya eja pelik sikit lah. Okay. Siapa saya ni? Saya pernah jadi retail trader. Saya pernah jadi trader biasa ya. Lepas tu saya jadi IB, introducer broker. Lepas tu saya pernah jadi MIB. Saya pernah jadi BDM, Business Development, Copy Trading Manager, PAM Manager. PAM Manager ni Percentage Account Management. Okey, lepas tu saya pernah jadi MEM Manager, Multi Account Management, sampai saya jadi BOD, Board of Director dalam few broker haram di dalam Malaysia ni. Okey, di dalam Kejap. Awak sebut broker haram. Macam mana kita nak tahu broker haram dengan broker halal tu yang mana? Okey, broker haram, broker yang tidak berdaftar dengan Security Commission. Okey. Okey, dia wayang dia lesen dari dia wayang selalunya lesen dia daripada regulator yang tidak ketat, especially daripada Cayman Island, daripada Cyprus, Seychelles. Dan ada lagi satu lesen tu saya lupa, yang mana regulation dia sangatlah tidak ketat. Okey. Okey. Kejap, sebelum saya terlupa, ada soalan best. Awak pernah pakai Lamborghini tak? Pernah. Saya pernah pakai Lamborghini, saya pernah pakai Porsche, dan macam-macam kereta lah. Nama siapa? Kereta tu nama siapa? Nama awak ke nama wang? Okey, waktu saya jadi IB dengan MIB, saya jadi promoter untuk broker-broker haram. Waktu tu broker sewakan untuk saya dan dia beri pinjam kepada saya. Bukan kata setakat kereta, rumah, saya nak kahwin seorang lagi pun boleh, diorang boleh sponsor. Sebab sebulan saya boleh buat sale jutaan ringgit untuk broker-broker haram ni. Waktu saya menjadi IB dulu. Dan saya ada experience dalam broker-broker haram ni lebih kurang belasan tahun. Ya, saya terlibat dengan broker-broker haram, dipanggil broker-broker CFD lah. CFD ni contract for different. Kalau orang Malaysia panggil broker-broker forex. Okey. Jadi waktu saya jadi BOD 2 tahun, saya menyaksikan sendiri pelbagai hilah, pelbagai penipuan, pelbagai manipulation yang dibuat oleh broker-broker haram ni untuk loskan korang. Jadi korang masih lagi nak trade forex ke? Tu soalan saya. Satu. Nombor 2, saya percaya dalam dunia ni tak ada orang suka kena tipu. Islam ke, tak Islam ke, kan? Apa saja bangsa, start daripada zaman Nabi Adam hingga hari ini tahun 2026, tak ada orang yang suka kena tipu. Jadi kenapa orang trade forex rela ditipu? Itu soalan saya. Okey. Nombor 3, kalau korang fanatik dengan yang influencer yang ialah T20 punya tu kan. Okey, kalau korang nak trade juga, korang trade lah. Tapi saya boleh jamin, saya boleh confirm, di pengakhirannya confirm you akan loss. Sebab kerugian klien adalah profit untuk broker-broker haram ni. Sebab broker-broker haram ni tidak pernah hantar position you kepada liquidity provider ataupun mana-mana bank.
Ini untuk kita cerita sedetail-detailnya sangat panjang lah, Tuan Fitri kan. 1 minggu pun memang tak habis. Okey, saya nak tanya awak, macam mana awak yakin yang dia orang confirm akan loss dan kalah? Sebab kami yang buat, saya yang buat kerja-kerja itu dulu, sebab saya pernah jadi BOD. Dalam konten-konten video saya ada tunjuk, saya ada bagi tahu cara-cara dia apa semua. Bukan kata sekadar saya bercerita dengan mulut. Saya ada documentation dia, saya ada proof dia, dan saya ada paperwork dia. Contoh. Okey, contoh yang paling mudah lah ya. Ada orang trade forex ke kat sini? Kalau ada, cuba komen. Sebab saya nak ni lah, untuk menyenangkan explanation saya. Okey, awak bagi contoh yang paling mudah untuk semua orang faham. Paling mudah. Guna bahasa awak. Okey, paling mudah. Saya boleh alihkan you punya position tu. Okey, you buy kat sini. Contoh ini yang paling senang lah. Dia ada 15 button untuk losskan orang. Contoh, you beli position kat sini, saya boleh alih-alihkan you punya position. Saya boleh manipulate you punya account trading tu. Inilah broker-broker haram. Semua mempraktiskan benda yang sama. Okey, saya nak tanya awak, berapa paling banyak seorang tu pernah kalah, pengalaman awak yang awak pernah tahu? Okey, based on ada satu syarikat corporate pernah loss puluhan juta ringgit depan mata saya, wallahi. Puluhan juta ringgit dalam benda ni. So setakat you nak trade, letak $1,000, you rasa you pahlawan, silakan. Sebab broker-broker ni boleh manipulate you punya account, boleh losskan you punya account puluhan juta ringgit. Ingat tu. Dan setiap konten-konten saya selalu cakap, ingat, broker ni sangat lapar dengan you punya duit, sangat pelahap dengan you punya duit. Walaupun sikit-sikit punya duit, itu masih lagi duit. Saya nak tanya awak, Ya. menyebabkan yang kontrol semua benda-benda tu naik turun tu siapa? Okey, market is real. Okey, market is real. Tetapi kami ada pelbagai cara untuk manipulate the account. Kami boleh besarkan leverage kami boleh kecilkan leverage secara tiba-tiba. Kami boleh kangkang spread widen secara tiba-tiba. Kami boleh spike the candle secara tiba-tiba, dan ada pelbagai cara untuk make sure yang you akan loss. Tapi mula-mula je you akan win. Mungkin 3 kali 4 kali, okey, account you akan dimonitor kan. Macam mana kita nak losskan you? Okey, kita ada banyak lagi benda kita nak kongsi pada dia orang ni. Ya. Tapi kita nak tunggu the right time at the right place yang cantik untuk kita ulas panjang. Boleh. Saya nak tanya awak, kenapa yang awak sibuk-sibuk nak bagi tahu dia orang benda ni begitu, begini, jangan tu, jangan ni? Kenapa? Why? Ni soalan last saya. Okey, sebenarnya Cik Fitri, 6 tahun saya menghilang lah dalam industri forex ni selepas ada satu turning point yang terjadi dalam hidup saya. Satu. Nombor 2, lately ni saya tengok marketing sampah ni menjadi-jadi. Okey, dan saya cek dengan rakan-rakan saya yang masih lagi ada dalam industri. Saya difahamkan rakyat Malaysia 80% terlibat dengan broker-broker haram ni, termasuk pelajar sekolah dan warga emas. Jadi saya rasa terpanggil untuk buat dakwah benda ni kan. Saya risau nanti di sana saya dipersoalkan Tuhan, kau tahu benda-benda ni semua, tapi kenapa kau tak tegah benda-benda ni? Okey, saya baru keluar lah sebenarnya Cik Fitri, baru 2 minggu saya keluar balik. Dan ramai orang kenal saya sebenarnya, walaupun saya tutup muka, tapi saya kata okey lah, pass is pass. Sekarang ni aku di sini, aku buat dakwah ni. Terima kasih Cik Fitri. Okey, kejap. Boleh kita nak tahu tak turning point tu apa?
Oh, dia ada banyak turning point. Salah satu benda the big turning point saya adalah saya terlalu kat FYP saya ceramah-ceramah Ustaz Wadi Anwar menghayati mahsyar. So benda tu sangat impact pada saya sebenar-benarnya. Sangat-sangat impact sebab bila dia cakap tu dia masuk terus dalam hati kan. Dia ada setengah-setengah orang ni dia cakap dia terus masuk dalam hati. Dipanggil Hidayah. Itu kita atau panggil ruh, kan? itu kita panggil hidayah. Betul. Okey Tok Mat, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita tak nak budas panjang. Kita nak diorang kalau nak tahu diorang follow kita akan dedahkan lagi. Okey, Kita insya-Allah. nak tengok berapa lama dan apa lagi permainan mereka ini nak memanipulate atau berpusing-pusing dengan konten sampah mereka. Kita tengok tu kita senyum. Betul. Dalam hati kita cakap kesian rakyat Malaysia kan. Betul. Tak apa, kita akan dedahkan lagi nanti. Degil Cik Fitri, degil. Siap kecam saya lagi buat benda-benda ni. Siap marah saya lagi. Saya tak apa. Kenapa dia nak marah awak? Oh, dia kata saya kacau periuk nasi IB, saya kacau broker apa semua kan. Dia kacau marketing. Saya kata no, benda haram is haram. Benda salah is salah. That's it. Saya berpegang begini. Haram tu satu hal lah. Dan saya yakin diorang tak peduli pun pasal haram tu. Betul. Tapi dia kebal api ni. Dia kebal api ni orang. My concern is kan tak jujur Mat. Betul. Kita concern pasal kau tak jujur Mat. Betul, setuju. Saya setuju. Haram is haram. Kita tahu. Kita cakap lah macam mana pun. Kalau dia tak peduli pasal haram pun no point juga. Tapi kau jangan tak jujur. Betul. Kan. So okay, thank you Tomat. Okay. Macam dah panas ni. Aku baru nak tidur. Lagi kau cakap nanti aku lagi tak boleh tidur. Lepas ni awak dah boleh buka baju, sambung tidur awak. Okay guys, say thank you pada Tomat. Anda semua boleh juga follow Tomat. Banyak pendedahan, perkongsian bermanfaat yang Tok Mat dah bagi terpulang pada diri masing-masing. Anda dah tengok, anda dah dengar, pilihan di tangan anda. Tapi kalau anda sejenis yang ada dua jenis manusia yang saya cakap, bila cakap melabur ni dia ada dua jenis manusia, tamak, degil. So kalau ada tamak dan degil, cakaplah macam mana pun Tok Mat menangis-nangis, nasihat pun tak jalan juga. Betul Betul. Sebab apa yang kita cakap ni sebenarnya ilmu kesedaran lawan duit. Betul. So mana satu yang orang nak? Of course dia orang mesti pilih duit. So kalau pilih duit kita tak boleh buat apa. Tanggungjawab kita sampaikan, kita bagi tahu dan kita nasihat. Thank you Tok Mat. Okay. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.